Mahkamah Tinggi bertindak betul apabila memerintahkan Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membela diri terhadap tuduhan rasuah selepas pihak pendakwaan membuktikan segala elemen kesalahan pada penutupan kes. Mahkamah Persekutuan diberitahu. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Waladin dalam penghujahnya berkata, panel Mahkamah Rayuan telah tersilap apabila menyatakan pembelaan Syed Saddiq tidak sepatutnya dipanggil. Pihak pendakwaan berusaha mengembalikan sabitan dan hukuman dijatuhkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke atas bekas Ketua Pemuda Bersatu itu 2 tahun lalu. Pada 25 Jun lalu, Mahkamah Rayuan sebulat suara membebaskan Syed Saddiq daripada pertuduhan bersubahat dalam pecah amanah jenayah, penyelewengan harta dan pengubahan wang berjumlah 1.12 juta ringgit milik Pemuda Bersatu. Mahkamah seterusnya membatalkan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda 10 juta ringgit dikenakan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2023 ke atas bekas Menteri Kabinet itu. Hakim Norin Badarudin yang menyampaikan keputusan itu berkata, Hakim perbicaraan telah gagal untuk menilai pembelaan Syed Saddiq dan tersilap menganggapnya sebagai penafian semata-mata dan suatu fikiran terkemudian. Azrin Zainal, FMT.